hari ni kita dekat Bilok Orang Hutan Rehab punya center. Dan sekarang kami tengah kena tunggu. Seterusnya after pergi sini kita akan pergi ke Borneo Sunbird Conservation Center. Tak nampak aja ya. Ya. Okay, nanti kita nantikan lah sekian. Tapi jangan lupa tanggal kali ini. Dia kena Tak boleh kan? tadi dia aku kena. Okay, itu saja. Okay. Wow, let's go. Berapa ringgit weh? Meanwhile, Yang putih tu. Garu-garu Macam mana pula kan? Ini kena senyap ni guys. Korang tengok orang hutan ni redo dan tawakal. there. Memang lepak tangga kan? Dia memang nak pegang je kau banyak tu. Saya malu-malu. Tadi seekor di bawah tu, dia tengah mengotek kelapa. Tegaknya air kelapa. Dia dah kopek dah. Pandai semua. Kau ketuk. Saya nak mengamuk ah. Sebab tak boleh buka. Tak, dia tak mahu. Okay, dia mahu. Oh.
Handsome. Ayo. Gender. Kecil-kecil. Kalau ada kena. Wah. Pesan ni. 那么在近代的发展也这个药的使用，我们都是以这个中药的成分为主。当然，有它的优势，对人体的负担可以。Okay guys, kita dah selesai tengok sambil kat sini. So sekarang kita orang nak pergi beli souvenir and terus ke RTC tempat apa penyelidikan macam tu. Sini ya. Dan ini aku akan tour guide semua. Kita akan beli souvenir. Kita tengok souvenir yang ada kat sana. Kita orang dekat juga yang cepat registration. Nama dia Zadi. Ada free maintenance ke apakah kenderaan boleh lalu lah untuk bangunan infrastruktur boleh kita buang. Terbang lah, tak terbang. Bila tak ada terbang ni? Bila tak terbang. Bila tak ada terbang. Ambil buah, tapi tak ambil ni. Lekatan. Apa?
kat dalam hati. Tiga tingkat. Okay, ini pokok tualang. Dia provide madu tualang lah untuk ni. Dan diorang 2-3 kali harvest. Lepas tu diorang dah tak tinggal dah situ. So Satu. aku nak balik. Lawan nak boleh? Lawan ke? Weh. Ada Tok Batin. Tak yang macam kuku panda yang tu. Yang master. Sifu pakai tongkat. Sifu je bawa tongkat ni. RIP my Jatuh pun aku. Tok Batin lalu. Sabar. Tok Batin kena jaga kita orang. Wush. Ya. Apa namanya? Apa namanya? Alamak. Tak nampak aweh. Ini nama hijau ni. Kepalanya belah sana ke? Oh, itu dia cantik. Dia ada. Okay, so sekarang kita di pasar nak beli shopping makanan sikit dari sini untuk balik kampung. Bawa balik kan. Shopping sikit-sikit sampai kat Sungai. Diorang ada masa sejam je kat sini. Okay guys, sekarang kita di pasar Sandakan mau beli-beli shopping-shopping. Gambar ala Begini sih yang lima ribu, habis itu kapan kita bagi dulu? Dia ada 12 di dalam. Channel budget. Orang kaya, orang kaya. Kalau emas besar. Tak ada main-main. Budak-budak siap. Hari ni kita nak unboxing yang aku punya blind box dari Souvenir Sunbear. Sambil Conservation Center. Dekat Sepilu. Ya, gitu tak ada boleh masuk. Boleh. Macam Tunjuk sini ya. Comel post kat tu. aku nak beli postcard yang personal stamp tu tapi macam Nak buat apa? nak buat apa? Dah kot. Oi, fokus ni buat balik ke tadi? Tengok. Okay. Kita nak tengok je dah. Aku ada ni. Coklat. Kitchen. Ni kau punya. Yes. Why? It's okay. Why? Continue. Why Syahira? Why? Kau tak beli ni Kau beli ke? Tin. Comel tak? Free. Pin. Tapi comel tak lah buat. Ni Arina suka ni. Lepas tu kita ada orang eating. Comel lah ni. Comel lah. Itu je. Lepas tu kita ada Orang kaya yang beli. Tak ada, bukan orang kaya je. Biasa ke? kad. Okay. Ni apa yang ada dekat dalam ni. Kita tahu kita dapat apa. First kita Okay, ada
Colourful sunset. Second, Rafflesia in the rain. Lepas tu ada Milky Way. Lepas tu ada God Aquarium, Moonlit Firefly, Ancient Lost World and And secret. Kalau dapat secret, bonus. Tak apa. Nurin nak yang mana? Okay. Secret lah. Okay. Aku nak Rafflesia in the box. What? In the nak mati lah. Aku nak Rafflesia in the rain. Kalau aku nak Ancient Lost World. Ada bike ke sini? Tak ada. Macam mana Nuri boleh terfikir? Kau jangan buat macam ni. Okay. Menantikan. Okay, siapa nak buka dulu? Buka tak ada mata. Tengok. Dia sayangnya. Boleh lah. Sayang pulang balik. Aku nak duit aku balik. Berapa weh? Berapa? Kira dalamnya ada apa? Kita terus ada kat Oh, yang dia fish magnet. Oh, fish magnet lah. Sunny Bear. Asmi. Asmi pula. Bear pula. Asmir ada dia. Tak ada apa. Kita sayangnya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Macam bukan je weh. Buka. Sama. Tunjuk kamera dulu. Tak dapat. Dia kotak. Sabarlah. Ya. Okay. Pejam mata. Sama. 1, 2, 3. Weh, Nurin. Arina dapat apa ni dah? Arina dapat apa? Nuri yang ada nak ini kan? Ini comel tu. Rafflesia ini Apa? Oh, Ghost Aquarium. Dua biasa boleh gerak-gerak. Tak lah. 2 je. Weh, cantik tu. So kira-kira Nuri tadi valid dah. Nuri kira apa? Oh, tanya dia. Ini. Nuri punya guess. Nuri punya guess. Okay, ni always exploring unique flora and nature, especially finding the rare big bloom in the rainforest after Aku rasa rain. macam nak beli pula. Go with Pergi balik Sunny esok. Bear. Dah terlambat dah share. Tapi boleh nak cari RDC punya. Nak masukkan? Nasi. Ini Nuri punya. Rafflesia ini buat. Arina. Rafflesia In the rain. Dive into Right. wonders, discovering a whole new world. Limited edition ni. A whole new Tak tahu lah secret apa. Cik lain. Pula dah lupa sana. Bye. Bye. Explore unique flora and nature. Last day dia. Makan coklat ke air? Macam mana? Macam sedih bah mau tinggal sandakan. Kenapa? Tak ready lagi nak sini tu. Mesti nak kena stres buat nota lagi. Tak pendapat Syaf. Dalam tempat kat depan. So guys, dekat airport tak ada apa-apa pun. Ada tapi macam mahal. So kita orang pun dah nak balik dah. So tu je trip dekat Sabah. So bye. Bye. Kita dah nak balik ke Menajok. Nak balik. Pelik lah. I just had to let you know you're